Yo, inilah three gangs, but I realize I could us talk about all the things from hottie to trending. We keep it interesting. Once you tune in, bro, you'll always be listening. Yo, inilah three gangs, but I realize I could us talk about all the things from hottie to trending. We keep it interesting. Once you tune in, bro, you'll always be listening. Yo, inilah three gangs, but I realize I could us talk about all the things from hottie to trending. We keep it interesting. Once you tune in, bro, you'll always be listening. Yo, Assalamualaikum kepada Three Jangs Podcast. So, this is our continuation from our episode 1. Kita masih baju sama. Okay, kita tak nak drag sebanyak mungkin. We will break parts by parts. So, for our segment 2, we will share our nightmare friends. Apa-apa past memorable ke apa past ke? happenings lah. You can say that lah. Yeah, past happening. Okay, aku go first. Okay, so Silakan. I have a time when I was still at primary school days. So that time aku masih arwah aku masih hidup. So my mother, dia ada saudara dekat Malaysia, dekat Negeri Sembilan, which Negeri I Sembilan. was like very excited. That was my very first time to go to kampung. That was very very looking forward. Then from there aku dengar mak aku kata, arwah mak kata, situ ada motor. Oh, macam motor dia macam naik basikal pergi kedai gitu. Okay, Then I dengan was motor like, je kau excited kan? Dia kau excited. Alamak. Basikal aku tahu naik. So aku punya excited is naik motor. Motor is like another level. So pergi rumah dia, first aku tengok, wow, ini kampung-kampung tu. Aku macam ni kampung kayu tu. Okay, not nothing discrimination to any Malaysian. It's just based on my experience. Biasa kita grow up in Singapore kan. So kita ni batu-bata. Semua memang modernnya housing lah that point of time. So dah sampai sana, I was like, first thing aku datang, wow, ini macam kayu-kayu. Dia punya dinding kayu, tembok kayu. Aku macam, okay, I didn't ask for this, but okay, I will try to survive on this. Dan lepas tu aku nampak cicak duk. Cicak. Banyak saya cicak. I was like, okay, ni common. So aku belum pergi toilet dia tu. Aku belum pergi toilet dia. So okay, fine. Terus kita just do, aku lari kampung. Kan section kampung dia ada hall, dia di bilik, dapur turun tangga. Betul. Toilet kat luar. Toilet dekat luar. Toilet kat dapurnya luar. Okay. Then I was like, oh shoot, ini kalau malam-malam macam mana? Tu aku cakap, okay lah, tak apa. Jangan fikir macam kita sampai tahap gitu. Cicak ada, ular ada. Yes. Lepas tu makcik aku cakap, kita ada kadang-kadang ular masuk. Ular masuk kadang-kadang malam-malam. Lepas tu kelawar pun sama. Aku cakap, aku tanya mak aku, kelawar tu apa kelawar? Ajar kelawak tu apa? Aku ni basung lagi teruk. Okay, sabar. Kelawar tu apa, Dil? Kelawar tu bad. Yes, bad, it's a bad. Oh, COVID-19. Tak, itu sebelum. Oh, sebelum. Ini okay, aku tak nak cakap tahun berapa. Okay, so kita main badminton kat luar, kita main teng-teng. Then at one point of time pakcik aku lah, dia smack dia punya badminton shuttlecock tu sampai atas bumbung tu. Bulu tangkis. Bulu tangkis Oh, shuttlecock is bulu tangkis. Jadi Okay. ting-ting tu apa? Yang batu-batu. Ting-ting. Ah. Ting-ting yang main lompat-lompat. Lompat tu lah. Oh, hopscotch. 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 Ting-ting. Yang one leg tu. Oh, yalah. Yang, hopscotch. Okay, first time aku tak tahu. Aku tak ada childhood rupanya. Okay. So dah lepas gitu, then Pak malam dah maghrib. Dah kita dah mandi semua. Tak, mandi aku dimandikan oleh mak aku dulu. Tu masih kecil lagi. Oh, ni masih muda. Okay, masih kecil lagi lah. Okay. Tu mandi-mandi okay, tak kisah aku bodoh. Dan malam tidur, tak boleh tidur tu. Ada kelawar tu. Banyak macam bunyi dia main kepala macam. Tapi kalau kau berbual kampung Negeri Sembilan, dia memang rumah dia seketul. Dia macam dari jauh kan. Yes. Oh, panggil seketul lah. Dia macam sebiji-sebiji lah. Sebuah lah. Sebuah-sebuah. Kalau ikut Melayu dia sebuah-sebuah. Sebuah-sebuah. Dan jarak jiran pun Jauh juga kan. Betul. Jadi macam nak jalan, macam kau dah boleh dengar dia punya jiran nak datang, dah boleh dengar. So dia punya jiran tu still okay lah, aku faham. Nanti datang macam dia like very friendly. Dah masak belum, habis diorang bawa makan. I was like, wow, this is kampung so good. So macam lepak, macam best lah. I was like falling in love with kampung last time. Okay. Then my main target is bila aku nak naik motor. Tu aku tanya yang makcik aku tu, aku suruh mak aku tanyakan. Tu makcik aku cakap, tak boleh lah, dia masih kecil lah.
Tu aku macam Dia kecil tapi masalah naik motor tu kaki boleh sampai lantai ke tak? Aku confidence aku sampai. Tapi jadi I just want to get on because aku tahu naik basikal. Aku tahu naik basikal. Jadi pada aku macam motor ni macam alah benda kecil aku tahu lah. Setakat pra je. And it was EX5. Skuter ni. Honda Honda yang Kapcai. putih biru yang Honda tak ada Kapcai. clutch punya. Auto lah. Tak, dia ada gear 4. Dia ada kaki gear nak kena tendang lepas tu kau pra. Okay. Dia macam gitu. Dan lepas tu aku tak dapat, aku nangis. Day 2 lah aku tanya, nangis. So day 3 the next day tu so mak aku cakap pergi mandi sendiri. Tu aku cakap mandi sendiri. Aku ajak adik aku. Adik aku tak nak, adik aku masih nak main kat luar. Dia aku macam aku dah lekit, aku dah okey lah, aku mandi sendiri. Aku dah buka baju dah bogel ni. Dah bogel. Lepas tu bila aku ambil gayung dia bukan pakai baldi tau. Dia macam cement attached to the wall. Oh, okay, aku pernah nampak di rumah. Aku pernah nampak air kat situ kan. The corner of the itu batu dalam kan. Yes. Dulu aku experience, aku tengok, aku tak tahu siapa yang rumah aku pergi, banyak rambut siap kat dalam. Aku Itu nama dia kolah. Kola. Okay. Kolah takungan air lah. Aku tengok macam asal ada rambut, banyak rambut dalam. Aku nak kena ambil dari situ ke apa? Tapi best tu mandi dekat dalam pakai air kolah tu best tu. Serius lah. Serius, sejuk. Okay, air nature. Air dia kira macam temperature dia nature ikut cuaca luar kan. Okay. Dan lepas tu dia bukan rambut tu. Aku dah setengah dah ni aku dah sabun. Lepas tu aku nak air dia makin turun. So aku masuk kena tengok, aku masuk. Ada ikan lah saya dalam. Ikan tu. Memang ada orang akan letak ikan kan dalam. Ikan saka. Ikan yang makan tahi yang Ikan ni lah. Ikan saka lah. Orang panggil ikan majlis. Ikan majlis. Ikan lumut actually. Dia makan apa? Kulit? Tak macam makan lumut. Makan kotor-kotor. Kotor kat dalam tu. Dia kau imagine aku dah sabun, aku dah shampoo. Aku terus macam stun tau. Aku macam am I supposed to? Aku dah setengah jalan aku macam. Tu aku aku pergi. Tu mak aku, kenapa? Ada ikan. Mandi. Tu macam aku datang. Tu aku maybe aroma aku macam rasa malu sikit lah pasal anak aku ni, you know, anak Singapura kan, tiba-tiba mandi ada macam yalah. buat kecoh. Saya ikan dia kot macam gitu kan. Tu aku macam nangis aku mandi tu. Dia kata tak apa. So aku merajuk. Setengah hari dah aku merajuk, aku diam je. Lepas tu aku tengok aku nak naik motor. Lepas tu yang pakcik aku tu geram. Motor tu dah sumbat masuk dia punya garage dia lock. Aku nampak dia tolak masuk lu dah lock. Aku dah tahulah dah tak ada chance untuk kau dah naik. Tak ada chance lah. Tu aku cakap sama aku, tak apa, lain kali kita datang lagi lah. Besok kita datang lagi. Padahal dah balik. Was there like 2-3 days only lah. So macam pada aku macam kampung tu macam lepak, macam dia tak kejar-kejar macam Singapura Suasana dia lain. Suasana lain. Jiran-jiran dia akan macam they will literally stop and talk to you. Dia akan berhenti tau macam gini nanti berbual. Itulah pasar tu ada ikan selang. Aku macam okay. Kat Singapura kita mana jiran berbual macam Betul. Kat sini kita paling high bye dengan neighbor kita je. Jiran kita dekat lift jumpa, pergi kerja okay dah pak, pergi on your own way. Lain lah dia punya vibe dia tak sama. Betul, vibe dia tak sama. So from there macam aku macam kawan aku bila sekeliling aku punya budak primary school tu, dorang semua ada Zara kat Malaysia. So aku macam very jealous. So once aku dah macam encounter the experience, aku macam okay lah, not bad lah. Aside from dia punya kelawar tu dengan dia punya cicak dia kan, yang aku macam diorang kata kat Indo gecko yang gede-gede ni, yang besar-besar punya cicak. Kat mana? Cicak kat Indo lah. Indonesia. Dia bukan Indo. Dia bukan yang cicak dia yang besar. Yang besar begitu. Itu. Kau tak pernah nampak ke? Cicak cicak kecil banyak. Itulah bunyi cicak. Paling dekat Indo aku nampak ulat 1000 kaki lah. Tu yang aku first encounter. Ulat 1000 kaki? Centipede Millipede yang banyak 1000 kaki lah. Itu lipan tu. Millipede right? Millipede lah. Dia kan apa? Brown hitam? Brown lah. Keluar dalam toilet. Ni pun aku bukan tinggal dekat kampung ke apa, dekat residence lah, dekat kondo. Normal housing itu lah. Kondo lah. Kondo. Yang peliknya dalam toilet keluar kita tingkat 9. Masalahnya macam mana dia naik? So aku fikir dalam dia drainage system lah. Kau Pagi-pagi tak spray Shatox? Kau tak spray apa Shatox ke apa? Mungkin tak lah.
Paling No, I think down there also you spray also they will keep coming. So I do not know lah. I'm just saying. True. So yalah, so aku punya past memory is that one lah. Yang aku boleh ingat sampai sekarang, sampai ketua sampai sekarang hari ni aku remember that house, the experience. From there aku dah macam tiba-tiba macam I fall in love with Malaysia. So aku macam best lah Malaysia. Always looking forward lah. Only yang aku tak boleh tahan is the custom part. Jam bagai. Dulu punya sistem teruk. Rabak tu, rabak gila tu. Dekat kereta punya lane pun situ 5 row tu. Kereta punya lane tu ada 5 row kita line up. Sampai aku tak tahu lah, arwah bapak aku, arwah bapak aku depan dia I think is a foreigner, not Singaporean, not Malaysian. Dia macam kecoh, macam bising lah. So arwah bapak aku cakap bising budak ni, very noisy arwah bapak aku dia turun, dia drop shoulder, dia pergi cubit budak tu. I think I know from him from that kind of thing I learn from him. Budak tu macam aduh. That is how kecoh tu dekat yang custom that point of time. Dia macam I don't like that part lah. But after you cross, that's it lah. You will macam, you love the environment and all that lah. Yeah. So yes, that is my experience that I can remember until now. It was like a loving memories lah. That I wouldn't forget for life. Ya, tapi just for your info, yang makcik aku kat Negeri Sembilan tu dah meninggal lah. Jadi rumah tu aku dah tak ada lah. Tapi anak-anak dia, aku dengar anak-anak dia semua dah tak duduk situ, semua dah duduk dekat-dekat lah, Johor lah. So sama dia also dah pindah. So dua orang pun ada kerja kat Singapore. So, kerja kat Singapore. Okay lah, travel senang sikit kan. So that is how grow ups lah. Okay, so that is for my story. Walaupun tak seberapa, tapi yelah, itu yang aku dapat share. Okay, alright, Aidil now. Go Aidil, your turn now. Kalau aku pengalaman banyak. Satu yang interesting lah, yang tak boleh dilupakan. Yang tak boleh dilupakan bila aku start belajar bawa motor. Tak fair, korang semua ada experience naik motor. Sabar. Motor tu dekat Malaysia ke kat Singapura? Dekat Malaysia Kan? Okay. Aku kat Singapura, kat Malaysia, kat Indo tak pernah pun sentuh motor. Padahal bapak aku dah kasih green light tau nak ambil lesen motor, tapi tak ambil. Tak tahu kenapa lah. Dia cerita dia macam ni. Macam aku grow up in Malaysia. Daripada aku I think about babynya time dah start kat sana. Sampailah aku habis aku punya sekolah masih kat sana. NS baru aku balik ke Singapura. So yang interesting bila belajar bawa motor ni dulu, satu tak ada lesen lah. Kita bukan belajar kat sekolah. Belajar dengan kawan. Biasa. Dalam tahun 97, 98, around that year lah. So what I did is, every time hari Jumaat, lepas solat Jumaat, semua akan berkumpul melepak dekat rumah kita orang. Ni semua kawan-kawan abang aku lah. So every Jumaat, lepas main Jumaat, semua akan melepak kat situ sampai pukul 3, pukul 4 petang. Okay. So bila tiap-tiap minggu diorang dekat situ, bila kita tengok motor, tengok orang bawa motor, kita ni pun macam nak belajar, betul tak? Aku tanya, motor tu kau punya ke siapa? Kawan punya lah. Okay. So apa aku buat satu hari, aku panggil dia, Ruth, ajar aku bawa motor. Ni duit minyak, aku bayar RM1. Murah dulu pada waktu dulu. Aku rasa minyak murah gila lah compare to sekarang. Tu je minyak memang murah lah. Betul. Daripada motor macam tadi kau cakap EX5, aku start belajar daripada EX5 sampai motor RZ, semua aku belajar during that time lah. Dah tak ada, bila hari Jumaat tak ada benda nak buat kan, Ruth bayar RM1. Every time ajar bawa motor RM1. Tapi tiap kali diorang ajar aku bawa motor, diorang akan duduk belakang. Orang yang ajar tu akan duduk belakang. Jadi diorang akan guide aku bila nak masuk gear, bila nak buang gear, bila signal, bila matikan signal. So on that year aku belajar bawa motor sampailah sekarang tak ada lesen pun. Lah, janganlah bilang. Yalah. Tapi memang masih boleh bawa lah. Boleh, insyaAllah. Yelah. Bagus lah, korang semua ada experience dengan motor. Satu dah ada lesen, Adam dah ada lesen. Aidil katanya tak ada lah, tapi aku rasa adalah senyap-senyap. Kalau merempit mungkin boleh Merempit. Kalau sana panggil apa? Merempit Merempit lah. Sana ada nama lain ke? Tak ada. Merempit juga kan? Daripada dulu merempit. Apa benda tu? Apa? Rempit. Yalah.
Okay lah, aku tak ada cerita tentang motor ke kenderaan. Aku okay lah, aku punya nightmare kiranya. Okay, kalau korang nak tahu, aku bilang lah Tak tahu aku boleh reveal ke tak? Jangan sebut nama. Bukan, tak. Pasal ni dah masuk news dok. Oh yang Tu tak tahu nak cerita pasal tu ke? Pasal yang okay lah, nightmare yang sampai ni hari aku masih fikir-fikirkan lah. Ni topik serius sikit. Oh, jing. Topik serius sikit. Okay. Persahabatan dengan seorang ni lah Trusted dia dengan aku punya, kirakan aku punya savings lah. Okay lah, ni cerita senang. Aku kena scam. Tak ada nak hide. Bila? Tak ada nak hide, tak ada nak apa-apa. Pada aku tak ingat bulan tahun berapa It was last year, like last 2023 tak silap. 2023. okay. So pada waktu tu, sebelum tu lah aku dah dapat duit saving sikit daripada investment aku buat sendirilah dulu. Alhamdulillah aku dapat, let's say just give or take about 40k lah. Wow. 40, That's a lot, yes. man. Singapore dollar Dia bukan ringgit tau. Bukan rupiah. Dollar. Bukan rupiah. Bukan rupiah. dollar. Okay, 40,000 Singapore dollars lah. Okay, sekiranya pada waktu tu aku dah dapat ni daripada invest in crypto. Pada waktu tu booming gila. 2021 memang crypto booming. Kalau korang tahu Shiba Inu nya token, korang tahu tak? The what I didn't know. Actually I knew it from you actually. Tak. When you share with us. Tak tahu selepas kau bagi tahu. Yeah, so dulu pada waktu tu aku tengah serving NS aku lah. Aku dapat paycheck aku pada waktu tu 700 lah. 700. Salah, paycheck kau during NS 700. Yalah, aku Kau berapa dulu? Aku tak nak cakap. Nanti aku cakap korang tahu. Aku tak nak cakap. Mine was the lower end lah. So yeah. Akunya yes, pada waktu tu dah naik lah. Tak silap aku punya rank pada waktu tu corporal lah aku rasa. Salah, aku punya time during aku punya time, corporal is about 450 je bro. Yalah, nak kena take into consideration inflation bro. Inflation dah naik. Tapi during aku punya NS, aku sempat merasa 5 hari setengah. 5 hari setengah. To serve dekat dalam camp lah. Bukan 5 hari je ke? Kan? Aku merasa for about 1 month. Pasal? Lepas tu baru government tukar 5 days. Oh, pada waktu tu kau masih ada 5.5 days Betul. Wow. Aku tak ada. Kau tak ada? Kau tahun berapa? Tak nak bilang. Okay, Rahsia. Okay, so pada waktu tu 700 is the gaji lah for the corporal punya rank lah So aku tiba waktu tu tak tahu lah, rasa macam tergerak hati nak invest dalam kripto ni. So pasal aku dah miss Bitcoin pada waktu tu. Kalau korang dulu ada yang pegang Bitcoin daripada dari tahun 2011 wah, salute you man. Pada waktu tu aku dah miss Bitcoin and Ethereum. So aku I came across this what is it, altcoin Shiba Inu. So pada waktu tu aku masukkan $900, which was what I have in my bank account, into Shiba Inu. Wow. Pada waktu tu aku dah langsung dah tak ada duit lagi dalam bank aku. Aku dah all in into crypto kerana aku came across Elon Musk nya tweet dekat X lah. Now it's considered X, Twitter dulu. So aku masukkan 2 bulan setengah jadi $300,000 Singapore. Yes. Wow. 300,000. Pada waktu tu aku umur 21 tak silap. So at that age with that the amount of money in my hands, aku tak tahu apa nak buat lah. So I tried to diversify. So keluarkan sini, keluarkan sana. Hari raya aku keluarkan 20,000 kasih mak bapak aku, family aku, belanja abang aku. Syok lah pada waktu tu. Then a few years ahead, aku masih adalah savings berapa 50 ke 60 ribu gitu. So aku put aside lah $38,188. Masih ingat precise exactly the amount. $38,188. Aku bertemu dengan kawan ni lah. Dulu aku kawan dengan dia punya mutual friends lah dengan dia. Okay, nama dia
Nama penuh dia. Nama kau aku masih hafal sampai hari ini. Aku invest dengan kau, fikir kau boleh tolong aku dengan aku punya current situation lah Nak tolong invest dalam forex lah Gold ke apa ke. Pasal kau memang mahir lah dalam bidang tu. Dengan kau punya post-post dekat Instagram semua. So aku percayalah dengan kau. Aku transfer kau duit semua tu. Gerbak-gerbuk, berapa minggu kemudian kau ghosted aku. Dia ghosted aku dok. Tiba-tiba Instagram block, Telegram Kesian. block, Kesian. WhatsApp pun block. Aduh. Macam mana aku tahu dia block? Senang lah Telegram kalau korang tak tahu. Kalau korang pernah lah kena scam atau apa, Telegram kalau kau dah kena block, dia punya last scene akan tukar jadi, korang tahu tak? Tak A tahu. long time Since long time ago Since a long time ago. Correct, yes. So kalau kau kena block dengan orang on Telegram, dia punya last scene akan tukar tu last scene long time ago. So pada waktu tu aku dah tahulah duit aku dah hilang. So aku report lah polis. Tiba-tiba the next day membernya account kena frozen tu. POSB account dia kena frozen. Terus dia unblock aku. Dia unblock aku lepas bank account dia kena frozen. Ya, aku interesting nak dengar cerita yang lepas tu kena frozen ni. Dia unblock kau. Lepas tu apa jadi? So dia dah unblock aku. Dia dah unblock aku. Terus dia WhatsApp, nanti aku refund balik. Aku akan macam kasih kau punya first payout lah, kirakan. Kok tiba-tiba lepas dia punya account dah frozen baru nak kata-kata ni semua? Dah block apa? Kan? Terus aku fikir lah, tu dia mention, but it will take a bit of time lah, sebab account aku ada frozen. Kau ada report aku tak scam? Saya cakap, aku senyap lah pada waktu tu. Aku tak nak bilang reveal kepada dia yang aku dah report polis semua. But yalah, since then IO dah contact dia semua. IO pun dah contact aku. Tapi IO bilang lah straightforward dengan aku, duit tu kemungkinan tak boleh dapat lagi lah. Faham. So sekarang ni dah 2 tahun lebih, dah nak masuk 3 tahun, masih hilang daripada Dah gaib kan ni kira? dah gaib lah. Alamak. Tak tahu lah dah meninggoy ke apa ke. Dah kena telan dengan batu belah batu bertangkup. Apa tu? Apa satu? Cerita Peramli lah. Tak tahu cerita Peramli. Tahu. Aku tak lah. Aduh, sedih lah. Nanti kita satu hari kita bawa kau pergi batu belah batu bertangkup. Boleh. So yes, itulah nightmare. Sampai hari ni aku try every month. What I do is aku ada chat history lah Tengok kalau aku boleh jumpa ke tak. Setiap bulan aku spend 5 sen lah send dia SMS. Since dah block aku kat WhatsApp, dah block aku kat Instagram, kat Telegram, semua dah block, aku send dia lah SMS. So every month aku try lah send, minta khabar, tanya Assalamualaikum, dah sampai dah bulan Ramadan, any updates ni. Pada waktu tu March kedua, last year tak silap. Lepas tu April pula, Assalamualaikum, dah sampai bulan Syawal, Hari Raya Aidilfitri, care to provide any updates? Masih kosong, tak ada jawapan. Lepas tu May 6, salam, been a while now, still waiting to receive my money back from you. Because dia ada kata dia akan kasih aku balik duit dia, cuma dia perlu masa. Pada waktu tu aku ada chat history semua. So kalau sekiranya korang interested, let us know lah. Aku akan reveal semuanya. Aku tak ada benda nak hide. Aku boleh reveal semuanya daripada A to Z. Pasal dia fikir dia delete dia punya Telegram chat kan. Kau kan tahu kan, kalau delete Telegram chat, dia boleh hilang. Boleh. Betul. On both party kan. Semua. Masalahnya aku rasa Allah telah kasih aku this chance. Pada waktu tu dia delete semua, tapi on akunya end masih ada. Oh, dia salah tekan button. Tak. Delete for everyone. Jadi semuanya hilang. Betul. Jadi sebelum tu hilang dia ni lah. Tapi masalahnya dia delete for everyone. Dia delete, tapi dia delete on akunya end sikit. Tapi sampai a certain point. Tak tahu asal. Dia ada Telegramnya glitch. So dari sampai hari ni aku macam fikir maybe Allah nak kasih aku chance to redeem myself lah, to dapatkan duit aku balik, insyaAllah. So kalau korang interested to know everything, aku ada foto, screenshot of our chat history from A to Z. Bank transfer semua aku ada, evidence semua aku ada.
Kalau korang nak tengok, let us know. Aku boleh post dekat Reddit ke apa. And kalau korang tak kenal, silakanlah tunjuk the video ni. Okay? Okay, kita take over. Walaupun dia amat sedih kan. Okay, so I think about nowadays, this is the era where people scam orang senang-senang je. They scam. Betul. They can just put another photo, then say this is me and all that lah. So now you cannot even trust the media lah. When it comes to AI, you can even take my photo, just do whatever. Kalau nak compare sekarang dengan dulu punya scam lagi tu. Pasal kita tak ada social media dulu. Tak ada social media. Sekarang ni benda expose bro. Yalah. Betul. So jadi jaga-jaga kepada fans-fans supporters of Three Janks. Satu aku rasa, I think you can download the Scam Shield lah. I think it does help you a lot lah, Scam Shield. I never used before, but one of my neighbours cakap it will auto pop up or detect. They will tell you that this is scammer ke apa bagai lah. So basically sekarang punya scammer, diorang pandai. Kalau dia macam plus 44, kita tahu semua luar negeri ni kan. Betul. Tapi sekarang diorang sekarang ada baru ni tau. Dia terus keluar 80. 80? 80, 60, apa-apa number. Diorang dah bagi pandai, diorang dah bagi maju sekarang. Orang-orang scammer ni semua. So whatever you do, jangan go ahead. Just take a step back. Check dengan kawan-kawan, check dengan siapa-siapa. To me now it's all about communicating Betul. So because kadang kau ingat, oh this is my chance to win $1 million. This is my chance. Kalau orang tak boleh, asal orang kau tak nak, asal aku tak nak pula. I shouldn't push this opportunity away. But actually itu scam. Tu hati-hati je lah. Buat research dulu lah sebelum korang buat apa. Tak, kadang-kadang dia macam only 1 minute left. You know that kind of macam scarcity. Have. Okay. Aku pernah kena scam. Juga, tapi tak berapa lah. Just few $100 only lah. So dia aku macam tahu dia punya taktik. Oh now I want to share. So sekarang punya scam is dorang buat through Carousel. Diorang pandai tau Carousel. So what happen is that dia macam akan cakap deal online ke apa tau. So diorang akan suruh kau transfer untuk duit transport. Transfer untuk duit transport. Duit transport. That means dia akan panggil courier pergi rumah kau nak kena bayar. Pasal katakan untuk aku ada basikal BMX. Kau nak beli kan. So I don't want to deal in person. Contoh, I'm not in Singapore. But my helper is at home. But you need to pay some transportation money or whatever to this courier. You need to log in into their app. Kau buat transfer dekat app tu, which is outside Carousel. Okay. That is where kau masuk kau punya bank details, kau masuk kau punya password, that's it, gone. Habis. That is the latest one. This year aku pernah dengar. So pandai tau, diorang sampai pergi Carousel tau. They are the seller. So you need to go in their app, masukkan kau punya details. So do not do all this. So kalau play safe is senang kata kalau sesuatu nampak macam too good to be true, benda murah sangat, tiba-tiba ada orang nak lepaskan, habis reason for selling, I just don't have a use for it. Just criticize a bit lah. Mana tahu benda rosak pun dia nak jual, tapi maybe langsung dia nak ghost kau. Especially kalau kau tak dapat barang dulu, habis duit nak kena jatuh. So selalunya duit jatuh at the same time barang kau dapat lah. Tu lebih baik lah deal in person. Tapi tu pun in Singapore context is safe lah to have meetups in public, in MRT station and all. Tapi sekiranya macam luar negeri, Malaysia mungkin tak tahulah kena ambush ke apa ke. Tu pun satu hal. Yalah, just take precaution lah, anything, everything lah. Jaga-jaga guys. Yes. Jaga-jaga. Tapi biasa kalau aku nampak item yang orang jual too good to be true, aku skip bro. Aku baca, aku tak dapat apa aku nak, aku akan bye-bye, skip. Bolayan lah. Tak payah layan. Scam macam-macam pattern orang boleh scam sekarang. Itulah. Susah sekarang nak percaya dengan orang, especially teman rapat. Betul. Okay man, loud and clear. I'm still looking for you. Okay, pada please tolong datangkan dia balik please. Okay, he gonna mention this all the way. Okay, go and process those one bag please. Kau tahu aku punya PayNow yang number? PayNow balik
$38,188. Tu je aku nak minta. Capital aku je. Apa-apa yang kau dah janji, kau simpan lah. Ada tak dia cakap macam dia bayar kau tapi installment ke apa ke? Ada. Dia ada kata dia nak bayar installment. Ada lagi satu cara dia nak kata. Dia kata, how about aku bukakan kau trading account. Aku kau masukkan duit. Habis aku akan tradekan sampai 38,000. Mana boleh gitu Sal. Nanti duit aku yang capital baru, sekiranya aku taruh 1,000 lagi, dia hilang lagi 1,000, aku dah 39,000 kan dia. Itulah. Apa logik nak buat gitu kan. Tak faham lah manusia macam ni. Maybe lah. Yalah. Ya, so macam forex, macam gold, silver ni semua, there are a lot of gurus online. Kau nak scam kena lah. So sekarang memang the uptrend is macam orang tak nak kerja, orang nak macam kat rumah online dapat duit. Macam forex ni macam mana? Aku macam tak pernah main lah forex gold ni. Okay, so forex senang kata is kau buka account dengan broker. Okay, this broker is in Singapore context adalah yang MAS regulated, so those are somewhat safe. But depending lah, sekiranya kalau kau nak pergi yang mana CFD CFD ke IG ke CFD siapa kontrak itu the regulation kan? Itu kan regulation bukan. So sekiranya macam kau buka dengan lah Just Market lah, it's a Malaysian punya broker that works in Singapore. So you can open an account with them, deposit your capital, and then kau trade lah gold ke silver ke Bitcoin pun boleh trade kalau korang nak. Tapi senang kata lah, kalau kau tak faham, tak pandai baca chart, tak pandai tahu apa what's the market cycle ke apa ni semua, jauhkan diri daripada forex. Trust me, kau akan rugi lebih daripada kau akan menang. Okay, so I also saw some TikToks and all that. Okay, tak semuanya scam, tapi aku pernah nampak betul-betul legit. Diorang memang guru of the gurus lah. Tapi kebanyakan yang aku nampak is seberang lah, negeri seberang. Tak, Singaporean tak banyak lah. I'm not looking down Singaporean, tapi banyak aku tengok success is on the Malaysian, on the Indonesia side. Aku pernah nampak satu Nigerian, dia kalau main dia punya lot memang kasar, kalau menang memang kasar, kalau kalah pun memang kasar. So this thing macam what one say, kalau macam kita tak pandai, kalau boleh janganlah. Okay, kerana bab-bab hukum hakam ni ada kata haram. Betul. Ada kata tu boleh di it's in a grey area lah honestly in terms of Islam punya syariah, kerana there's not a real transaction happening. You are not exchanging of currency, you are buying a contract. It's susah lah nak kata. Banyak ulama-ulama kata is haram. Jadi jauhkanlah sebaik mungkin. Tapi aku tahu sekiranya nak beli crypto is the same as buying stocks, sebab kau beli sesuatu that has value. So compared to forex, I would rather you buy into Bitcoin or Ethereum, which as you can see lah, over the past few years it has really boomed from 200 back in 2014 or 2013. Now it's what, 89,000 per Bitcoin, around there. So like it's like buying a stock. It's like buying a stock lah in a company. Or it's just buying gold tapi digital lah sekiranya. Tapi senang nak kata, kalau nak invest ke apa, beli emas je lah, halalnya. Tapi jangan lupa bayar zakat. Okay, so episod ni bukan kita berbual pasal forex sebenarnya, cuma peringatan. Okay, so pengalaman. Pengalaman. We are not promoting. Tapi kalau sekiranya if you want to know more, let us know. You can private chat us. You can go more into it with you only, not to the public lah, basically. Wow. Yeah. Topik sangat kena dirahsiakan lah. Tak boleh ngomong sangat. Ngomong. Kau aduh ngomong kepala. Berat Pak. Yeah, that's one of the sensitive issue lah about forex ada yang haram, ada yang halal, so we take it one side lah. So our episode is not about that. It's just on our past experience. Yes, we are moving on to the next topic. Before we leave this episode, Dale, do you have anything else? No, not for me. Tak ada apa-apa daripada Wan.
Okay, that's conclude as our second episode. Okay, we're gonna do one more episode. Okay, we will see you shortly. Bye bye. 3 Changs.